Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak interview salah seorang customer dekat She. Okay, Puan. Apa khabar? Oh, baik. Boleh tak Puan perkenalkan diri dulu? Bagi tahu nama panggilan saja pun tak apa. Okey, nama saya Hanis. So, saya kat sini dah beberapa kali lah dah buat treatment kat sini. So, untuk hari ni saya buat untuk potong rambut, cuci. Okay, macam mana dah dengan guntingan tadi? Puan puas hati tak? Alhamdulillah puas hati. Okay, kalau dari segi cuci okey tak? Okey tak, dia macam urutan dia sakit ke? Macam terlalu pelan ke? Kalau urutan tu memang biasa dekat sini. So, memang selesa kalau datang kat sini. Okay, dari segi masa servis, Puan rasa macam mana? Terlalu cepat ke atau terlalu lambat? Sedang-sedang je. Dia tak cepat sangat, tak lama sangat. So, sedang-sedang. Okey. Dari segi servis tadi, Puan nak rate berapa daripada ke 10? Saya bagi 9. 9. Okey. Terima kasih tu Puan. Okey, sama.